ada UMNO ataupun di dalam Barisan Nasional. Okey, soalan yang pertama ialah siapakah Firaun kecil dalam PAS yang menghalang pembentukan kerajaan perpaduan yang diusulkan sendiri oleh Presiden PAS? Namanya, tuan-tuan dan puan, usul UG, Unity Government. Okey, jawapannya dalam PAS macam-macam pengaruh ada. Pengaruh gerakan Islam ada dalam PAS. Pengaruh ABIM ada dalam PAS. Pengaruh JIM ada dalam PAS. Pengaruh Syiah pun ada dalam PAS. Pengaruh Wahabi pun ada dalam PAS. Dan saya nak sebut pengaruh Anwar Ibrahim tebal dalam PAS. Okey. Siapa dia? Tuan-tuan boleh tahu, yang kita namakan Anwarinas. Saya namakan sebagai parasit dalam PAS. Anwarinas, parasit dalam PAS. Anwar dalam PKR, tetapi secara jarak jauh Anwar sebenarnya mengendali secara tidak langsung tentang urusan-urusan kepimpinan PAS. Ambil proksi dia namanya Kamaruddin Jaafar. Kamaruddin Jaafar orang UMNO dulu. Kamaruddin Jaafar dengan Anwar sekian lama. Kamaruddin Jaafar masuk PAS, dimasukkan dalam PAS. Setelah masuk dalam PAS, Kamaruddin Jaafar memegang jawatan yang paling penting dalam PAS, Setiausaha Agung PAS. Tuan-tuan bayangkan, Anwar proksi dalam PAS Setiausaha Agung. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kerajaan Unity Government ni usul daripada Ustaz Hadi sendiri. Siapa pendukungnya? Ustaz Nasaruddin Muhammad Isa. Siapa pendukungnya? Hasan Ali Wal-Bugisi. Saudara, okey. Kenapa tak jadi? Tak jadi sebab bila pemilihan dalam PAS berlaku hingga sekarang ini, dulu dalam kepimpinan PAS 80% adalah ulama. Sekarang ini 75 ke 80% adalah parasit Anwarinas dalam PAS. Sebab itu saya nak jawab soalan tadi. Kenapa PAS sanggup berkawan dengan DAP, PKR tak sanggup berkawan dengan UMNO? Tuan-tuan, Anwar punya terhubung sampai kepada Nik Aziz. Nik Aziz ni adalah seorang manusia tak mau cerita Melayu langsung. Pasal UMNO cerita Melayu, dia tak mau cerita dengan UMNO pasal UMNO cerita Melayu. Nik Aziz tak nak. Melayu ni dia tak nak. Dia kata saya dilahirkan bukan sebagai Melayu. Saya dilahirkan sebagai orang Islam. Itu dia punya. Itu pandangan dia. Okey. Saudara, saya nak sebut. Sebab itu Anwarinas, geng-geng parasit ini, tuan-tuan, oleh kerana dengan Anwar berkawan baik dengan Kalpar Singh, Anwar berkawan baik dengan Lim Kit Siang, maka dengan sendirinya, dengan pengaruh daripada Nik Aziz, PAS lebih cenderung kepada DAP dan PKR, tidak cenderung kepada UMNO. Okey. Kenapa PAS tidak cenderung kepada UMNO? Antaranya, kata mereka menghadapi saat-saat yang paling perit waktu mereka bergabung dalam BN satu masa dahulu. Perit bagi mereka. Kalau ikut versi mereka, mereka ditendang keluar oleh BN sebagai komponen dalam kerajaan masa itu mentadbir Malaysia. Tuan-tuan dan puan, history ini sampai sekarang. Saya meramalkan teman-teman Kelantan ada dekat sini. Selagi Nik Aziz ada di situ, selagi itulah PAS tidak mungkin sama sekali boleh bergabung dengan UMNO. Tak mungkin. Selagi Nik Aziz ada di situ. Nik Aziz waktu menyambut Maulid Rasul, dia bukan buat perarakan di Kota Baru. Dia pergi ke Pulau Pinang meraihkan hari jadi ke-82 bersama Karpal Singh. Di rumah Karpal Singh. Apa artinya? Saudara boleh panjangkan lagi cerita ini. Saudara boleh buat pengagakan dan sebagainya. Apapun tuan-tuan. Nombor satu, pengaruh Anwar Ibrahim mantap dalam PAS. Nombor dua, pengaruh
Nek Aziz begitu mantap dalam PAS, terutamanya di kalangan golongan-golongan Anwarinas atau Parsi. Nombor 3, Ustaz Hadi sebagai presiden tak boleh buat apa-apa sebab golongan ulama minoriti dalam jawatan kuasa agung PAS Pusat. Majoriti 80% ialah Anwarinas dan juga saya namakan mereka sebagai parasit-parasit itu. Selagi ini tidak berubah, saya meramalkan begini. Kalau misalnya UMNO nak dapatkan 2/3, memerlukan katakanlah tinggal 8 kursi lagi untuk dapat 2/3. Merayu kepada PAS, marilah. PAS tidak akan memberikan tangannya selagi ada Nek Aziz, selagi ada parasit-parasit dalam PAS. Apa yang perlu dilakukan? PAS ada pemilihan nanti. Pada bulan Jun tahun ini ada pemilihan. Saudara-saudara, apa yang sedang dibuat barangkali setengah daripada teman-teman sedang mengusahakan supaya parasit-parasit ini tidak lagi dapat bertapak dalam PAS dan digantikan dengan ulama-ulama, digantikan mereka yang mempunyai fikiran yang terbuka demi Islam, demi Melayu, demi memertabatkan Islam dan Melayu, demi keberlangsungan Islam dan Melayu. Saya rasa tuan-tuan dan puan, kalau misalnya Ustaz Hadi saja, kalau pimpinan-pimpinan, beberapa pimpinan ulama yang saya kenal mereka rasanya tuan-tuan lebih bersedia bergabung dengan UMNO daripada bergabung dengan AP dan Pakatan. Tetapi dalam keadaan sekarang nampaknya jalan ke arah penggabungan antara PAS dengan UMNO itu, saya nampak Nek Aziz ada di situ, Anwar ada di situ, parasit-parasit ada di situ. Jalannya terlalu sukar bagi saya. Okey, nombor 2.